Assalamualaikum. Saya nak tunjuk cara pakai tanjak pengantin Ini tanjak pengantin yang isteri saya jahit. So bila pakai tanjak pengantin ni, kaedah yang adat bertandang, simpulan ni belakang telinga sikit. Dan kita akan nampak ada dia punya pucuk kat sini dan lambayan kat sini. Mungkin cara pakai dia lah. Tapi kalau katakan nak ni simpulan ni kat belakang pun boleh juga kan, adat perang, tak apa, dia jadi macam ni, kacak juga. So dua cara sajalah, adat perang ataupun adat bertandang. So kalau pakai macam ni, boleh letak lah bola bintang atas dahi kanan, atas mata kanan ke, ataupun tengah dahi ke, macam ni pakainya. Okay, macam ni. Ataupun tadi adat bertandang sini sikit, macam ni. So satu jari je, belakang lebih tinggi daripada depan lah tanjak ni. So ni tanjak pengantin, siapa yang tempah dengan isteri saya. Ini cara pakai dia. Okay, nak ke belakang macam ni pun tak ada masalah. Saya pusing belakang macam ni, saya pusing. Okay, katakanlah kalau longgar ke kan, nak ketatkan macam mana, tengok sini. Ni ada dua pucuk. Yang ni boleh tarik habis dan boleh laras. Boleh gerakkan, ketatkan, besarkan. Ketatkan, besarkan, boleh. Dah dapat saiz yang kita nak tu, ibu jari dolok sini kan. Dia simpulan sama dengan ketupat palas tu, sama je. Ketupat palas dolok sini, jadi keluar kat sini, cebik. Okey. So pakai satu jari. Okey, jangan pernah malu bertanjak di tanah Melayu. Selamat pengantin baru. Semoga woha sampai syurga.